Ni satu-satunya platform yang aku boleh layan berpuluh-puluh drama dalam masa satu hari. Boleh selesai semua episod Do Drama. Dan sempena dengan 50,000 followers dekat TikTok Do Drama, diorang nak bagi 2 keping VIP tiket ke Legacy 30 Siti Nurhaliza. Dan tiket ni bernilai RM2,700. Dan korang juga akan dapat diskaun top up serendah 99 sen dalam aplikasi Do Drama. Cara nak join senang je. Korang download je aplikasi Do Drama, register macam biasa, dan lepas tu top up minimum 99 sen. Lagi banyak korang top up, lagi tinggi peluang untuk korang menang. So, kempen ni bermula daripada 15 sampai 31 Disember 2025. Dan dekat dalam aplikasi Do Drama ni ada banyak drama-drama tempatan yang best. Tapi antara drama hit yang korang kena try, korang kena tengok drama Puteri Katak. Yang kedua, Magica Bulan Mengambang. Dan yang ketiga, Misteri Cempaka Tersepit. Kau dengar tajuk pun dah boleh gelak dah. Dan 1 Januari nanti akan ada satu lagi drama yang akan rilis. Tajuk drama ni Nenekku Millionaire. So, cerita ni mengisahkan tentang seorang nenek yang dah disisihkan oleh keluarga dia. Dia dihina oleh keluarga dia sendiri. Tapi satu hari dia ambil keputusan untuk menjaga seorang anak yang tak ada langsung pertalian darah dengan dia. Tanpa nenek ni sedari, anak tu dia mewarisi harta sebanyak 1 bilion ringgit. Banyak tu kan. Tapi budak ni, anak ni ada rahsia. Dan bila rahsia tu terbongkar, nampaklah pengorbanan ketabahan si nenek ni yang menjaga budak ni. Dan benda ni sekaligus mengubah masa depan dan persepsi orang di sekeliling. Especially tentang erti kasih sayang dan hubungan keluarga yang sebenar. Dengar macam menarik kan? Dan kalau korang nak tahu, drama ni ada 59 episod. Tapi confirm aku boleh cakap dengan korang, korang boleh layan semua episod ni settle dalam masa satu hari je, Mat. Sebab apa? Sebab setiap episod tu tak sampai 2 minit. Pendek-pendek tapi menarik dan senang untuk korang layan. Dan dalam masa yang sama, mana tahu rezeki korang boleh menang VIP tiket ke Legacy 30 Siti Nurhaliza nanti. So, aku nak tanya dengan korang yang pernah layan apa-apa drama dekat aplikasi Do Drama ni. Betul tak aku cakap korang boleh settle berpuluh-puluh episod drama dalam masa satu hari je? Cuba komen kat bawah. Nyaman.